cara bijak mempersiapkan diri sebelum membida rumah lelong. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya cuba nak sharekan tentang cara bijak mempersiapkan diri sebelum membida rumah lelong. Mesti tuan-tuan surprise kan, sekarang ni ramai orang yang dah berminat dan ramai sebenarnya yang dah percaya nak beli rumah dengan platform rumah lelong. Orang percaya sebab apa? Sebab beli rumah lebih murah dan mudah melalui platform rumah lelong. Sebenarnya saya akan kongsikan step by step macam mana tuan-tuan perlu mempersiapkan diri sebelum membeli rumah lelong. Saya akan kongsikan secara asas saja. Tuan-tuan boleh dapat satu ilmu bagaimana tuan-tuan boleh membeli rumah lelong ni dengan selamat dan juga mudah. Yang pertama, tuan-tuan perlu dapatkan maklumat tentang hartanah tu, senarai lelongan rumah yang lelongan yang banyak ni di website pelilong-pelilong. Dekat situ ada je senarai rumah yang banyak, murah-murah dan sesuai dalam kemampuan tuan-tuan. First sekali kena tengoklah dalam kemampuan tuan-tuan untuk beli rumah tu. Dan juga lokasi tu tentunya tuan-tuan boleh pilih supaya lokasi tu sesuai, mungkin dekat dengan tempat kerja, dekat dengan sekolah kan. Itu antara faktor-faktor lokasi yang biasa diorang akan pertimbangkan lah. Jadi harga tadi faktor yang paling penting bagi saya, lokasi, dan juga itu barulah kita tengok macam mana cara-cara kita nak beli rumah lelong. Okey, itu bila kita dah dapatkan detail saya tadi. Cara basicnya bila kita dah dapat detail tu, kita akan pergi ke rumah tu untuk kita lihat keadaan fizikal dia. Sekarang ni banyak je rumah yang baru siap tapi dah dilelong. Tu maknanya tak banyak renovation cost. Ataupun rumah tu ada sedikit cost untuk kita renovation. Tapi yang paling penting kalau kita dah panggil kontraktor untuk agak-agak estimate dia, kurang lebih cost renovation tadi campur dengan harga yang kita beli lelong tu, kalau boleh tuan-tuan pastikan supaya tak lebih daripada harga pasaran. Maknanya you dah nampak harga rumah tu murah. Kalau nak semak harga pasaran, tuan-tuan tahu kan, boleh semak video sebelum ni. Semak melalui penilaian berdaftar. Dia tahu harga pasaran rumah tu. Jadi kalau tuan-tuan beli rumah tu bawah harga pasaran, dapatkan sedikit cost renovation tadi, baru tuan-tuan boleh membida rumah tadi. Tuan-tuan juga sebenarnya bila dah dapatkan cost renovation tadi, rumah yang baru ataupun rumah yang perlu direnovation tu, tuan-tuan dah dapat harga dan bayangan berapakah harga yang sesuai dan patut tuan-tuan beli dan bida. Tuan-tuan boleh start cuba pergi ke pihak bank untuk semak kelayakan tuan-tuan. Semak dulu sebelum kita membida, kita dah tahu loan kita dah boleh lulus. Kalau loan kita dah boleh lulus, baru kita rasa tenang hati kita nak membida tu, kita tak takut. Dah semak balik harga dekat bank tadi, rasa-rasa bank kata okey dah boleh lulus, okey. Waktu tu lah tuan boleh sediakan 10% untuk mendaftar untuk bidaan lelongan tadi. Bila nak daftar ni, baru tuan-tuan pergi cari pelilong tadi balik, tanya macam mana kita nak daftar, macam mana kita nak transfer online, macam mana kita nak buat bank draft, bank mana yang kita patut letak dekat bank draft tu, akaun mana yang patut kita transfer. Jadi waktu tu tuan dah tahu dia ada dua cara sekarang ni. Kalau fizikal, kita boleh gunakan bank draft. Kalau kita buat fizikal dekat pejabat tanah, tuan-tuan perlu sediakan bank draft, bawa dekat pelilong di platform pejabat tanah tadi. Tapi kalau tuan-tuan beli yang sekarang ni pun banyak sekarang di platform online, boleh transfer kepada tu, download, okey, daftar pelilong tadi, okey, masuk dalam sistem dia, okey, standby. So maknanya tuan-tuan dah berjaya daftar, sama ada beli dekat secara fizikal tadi pun ataupun online. Kalau dah standby transfer tadi, semua dah standby, kita tunggu hari lelong. Kalau kita beli secara fizikal, tuan-tuan kena hadirkan dirilah bawa bank draft tadi. Tapi kalau tuan-tuan beli secara online, tuan-tuan dah register secara online, make sure standby waktu yang tepat. Kalau boleh sebelum 15 minit tu dah standby online semua. Make sure line semua clear, cuaca baik semua, okey, baru online, okey, standby untuk membida. Okey, itu yang paling penting. Itu maknanya proses yang tuan-tuan perlu standby sebelum lelongan.